Founder Bawah Eksklusif menang saman RM70,000 dan dia teruslah buat tudung harga RM70,000 juga. Dia kata maruah diri dia sama nilai dengan tudung tu. So guys, apa cerita yang sebenarnya berlaku ni? Kenapa ada sampai RM70,000 punya tudung? So jom dah sembang sikit lah dengan korang. Jadi kes ni bermula daripada bulan Oktober tahun lepas, yang mana founder Bawah Eksklusif iaitu Haliza Maisuri pelapor menyaman bekas pengedar dia iaitu Rosmaliza Mansor sebab dia membuat posting berunsur fitnah dekat Facebook. Jadi Rosmaliza ni kan, dia telah pun tuduh Haliza menggunakan strategi marketing TikTok yang menipulah para pelanggan. Jadi isu ni jadi besar sebab Bawah Eksklusif ni bukanlah brand yang biasa-biasa. Jenama ini dah wujud lebih 27 tahun. Bermula daripada zaman dia sewa bilik saja sampailah menjadi brand premium sekarang ni. Dan kalau orang main tuduh saja strategi marketing dia ni menipu para pelanggan, dan orang yang tuduh tu pun bukannya orang luar, orang random, mana-mana influencer, malah orang dalam sendiri, pengedar dia sendiri, maka memang rosaklah reputasi bisnes yang dia penat bina selama bertahun-tahun ni. Jadi Haliza apa lagi, dibawalah kes ini pergi ke mahkamah dan akhirnya pada 22 Jun baru-baru ini Mahkamah Seksyen Kota Baru telah pun mengarahkan Rosmaliza untuk membayar ganti rugi sebanyak RM70,000. Dan tambah lagi lah dengan hutang invoice tertunggak sekitar RM500. Ada juga hutang invoice kan. And then Rosmaliza juga diarahkan untuk delete serta-merta posting fitnah itu, dan dia juga dilarang untuk membuat sebarang kenyataan yang boleh cemarkan lagi reputasi Haliza lepas ni. Maknanya dah kalah senyap, kau jangan banyak bunyi dah. Macam itulah mahkamah kata kan. Yang orang tak expect langsung, selepas saja kes ini dia dimenang, Haliza terus tempah tudung bernilai RM70,000. Sama jumlah lah dengan ganti rugi saman tu. So apabila wartawan tanya, Haliza cakap simple je. Tudung ini simbolik dengan nilai maruah saya yang tercala. Maruah saya bukan boleh dibeli dengan duit. So memang meletup habislah statement dia ni. Mana taknya, bagi founder seperti Haliza, reputasi itu adalah nyawa bisnes. Sekali saja jatuh, maka memang sakitlah nak pulih balik. So sebagai pengajaran, kita kena lebih berhati-hati sebelum membuat apa saja kenyataan ataupun tuduhan yang boleh jejaskan, rosakkan bisnes orang lain. Dan apabila tersilap langkah macam ni, maka get ready lah untuk korang kena tangguhlah saman berpuluh ribu ringgit. Last-last korang juga yang sendiri susah nanti kan. So guys, itu saja pada Daus kali ini. Jangan lupa like video ni, komen pendapat korang tentang isu ni, dan jangan lupa follow Daus supaya korang stay up to date terhadap news-news yang menarik seperti yang panas ni kan. So guys, jumpa lagi pada video akan datang. Ciao.